Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Ya. Kita pendek-pendekkan supaya mudah difahami. Kan kita masuk pula jenis hukum niat bersyarat. Niat bersyarat. Di mana hukumnya harus dan dibolehkan. Terutama kepada wanita yang mungkin kedatangan haid dan kepada orang dewasa, orang-orang kemas, warga tua yang mungkin tiba-tiba didatangi bejat kesihatan mereka tiba-tiba. Okey? Baik. Disarankan bagi orang yang melakukan umrah sunat. Umrah sunat maknanya apa? Jemaah ini dah pernah pergi umrah berkali-kali. Dia pernah pergi haji. Ada kesempatan, ada rezeki, dia dipanggil oleh Allah untuk datang bertamu di Makkah. Jadi dia dah pernah buat. Jadi umrah yang dia buat ini merupakan umrah sunat. Sebab Allah menyatakan haji dan umrah itu hanya wajib sekali seumur hidup. Jadi kalau dapat kesempatan kali kedua, ketiga itu jadi sunat. Ya. Dan ada lagi satu umrah yang dipanggil umrah badal. Umrah orang yang dah melakukan umrah, dia boleh menghadiahkan umrah untuk warga tersayang yang telah kembali ke rahmatullah yang mungkin tak pernah dapat peluang mengerjakan umrah. Namanya umrah badal, umrah hadiah. Ini digalakkan, dibolehkan menggunakan niat bersyarat ini. Ya. Jadi apa yang bawah tu? Tidak digalakkan bagi jemaah. Ya, saja saya suruh jemaah kita baca. Tidak digalakkan jemaah pertama kali yang tadi. Sebab kalau mereka dah berniat bersyarat, automatik dia tak boleh taklid ke mazhab Hanafi itu. Okey, tengok macam mana lafaz niat dia. Ya tak? Lafaz niat dia, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku terhalang. Terhalang ni apa? Bagi wanita haid, bagi warga emas, warga tua mungkin kecederaan yang datang tiba-tiba. Sekiranya aku terhalang, halalkanlah aku seperti orang halal. Atau dengan perkataan lain, sekiranya aku terhalang, aku jadi halal. Apa maksud itu? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Baca. Apa maksud dia? Terangkat, terbatal niat umrahnya secara automatik. Betul? Terbatal secara automatik. Terangkat semua pantang larang ihram dia. Apa lagi Puan Mazhar? Bebas daripada segala rukun umrah yang berbaki. Ya, bebas. Dan ada lagi di bawah tu, sekiranya melakukan umrah lagi, maka bolehlah keluar ke mikat terdekat untuk berniat. Tiba-tiba Allah rezekikan dia sehat dan haidnya tiba-tiba suci. Dan ada pula baki 2 hari. Bolehlah dia melakukan umrah dengan keluar ke tanah halal, sempadan tanah haram. Halal dan haram, iaitu di miqat untuk berniat. Di Mekah ini miqatnya di apa? Di Ranah, satu lagi itu di tanah ini. Mereka boleh melakukan umrah. Itu adalah hadiah daripada Allah. Rezeki yang sangat besar daripada Allah. Kita doa banyak-banyak sebabnya bila pergi ke Mekah ni sentiasa berdoa. Orang yang uzur berdoa, ya Allah cepatlah lepaskan hamba dari keuzuran ini ya Allah.
supaya dapat hamba melakukan umrah hamba. Ya. Okey. Baik. Peringatan penting. Ya, ini dia. Peringatan yang sangat penting ni. Dia minta Puan Mahjah kita baca ni sekali. Bagi wanita yang tidak niat bersyarat dan sekiranya haidnya berterusan hingga sampai masa untuk balik ke tanah air, hendaklah menyembelih seekor kambing sebagai dam ihsar. Umrahnya masih tergantung. Ya. Jadi, kalau kita tak niat bersyarat, risiko ni lah. Sekiranya kita tak dapat menyempurnakan umrah kita itu, sampai masa balik ke tanah air, meninggalkan Mekah, dan kita tidak berniat bersyarat, tak pasal-pasal kita kena menyembelih seekor kambing sebagai dam ihsar namanya. Ya. Jadi tentang umrah, alhamdulillah saya telah rangkumkan niat umrah ini kepada 3 siri. Supaya niat saya supaya dia pendek dan pecah-pecah, supaya jemaah boleh ulang tonton berkali-kali sampai faham. Ya? Semoga dengan kefahaman kita yang mapan dan jitu, insya-Allah akan terjelmalah umrah yang mabrurah, yang Allah redha, Allah terima sebagai ibadah yang layak diganjari dengan syurga Jannatul Na'im. Ya, sekian buat kali ini. Jadi kita telah menyentuh dengan panjang lebar tentang niat umrah. Ya, sebagai rukun umrah kita yang pertama. Dia akan datang, kita akan pergi ke rukun umrah yang seterusnya, iaitu apa? Tawaf. Jadi kita akan bincang tawaf ini secara komprehensif dalam siri yang akan datang. Jadi setia bersama saya, setia sentiasa like saya, ikuti perbincangan ini, perkongsian ini, titipan ilmiah ini, dan sama-sama kita mengerjakan umrah dengan kepahaman yang mantap, dengan harapan semoga umrah kita itu menjadi ibadah yang layak Allah ganjari syurga Jannatul Na'im. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.